Inilah pondok anak abang singa. Dah besar dah anak abang singa. Dulu main manah jaguar kecil-kecil beringau saja. Okey. Inilah kehidupan pondok di Thailand, di Dala, di Patani. Pondok ini sangat tersohor. Memiliki 300 ke 400 pelajar. Dan sentiasa penuh. Bila kosong je penuh, kosong je penuh, penuh je kosong, penuh je kosong. Okey. Di sanalah pengajian dilakukan. Luas pondok ni lebih kurang ada 10 20 kali 10 lebih kurang 200 pondok. Lebih kurang 200 pondok di sini. Baik, kita ke pondok anak abang singa. Inilah keadaan sekitaran pondok. Untuk mengaji kitab-kitab turas warisan Melayu, ulama-ulama Nusantara. Ya, di sinilah pondok anak abang singa. Alright. Alamak, mangga pula. Okey, jap kita akan ikhtiarkan buka mangga.